Cold smoke sambal mackerel. Sabar, 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 sabar. Boleh? Takkan tak boleh. Bau smoke. Nampak? Bau sedap. So ni rupa isi dia. Dah salai lah. Jadi dia dah masak. Zamirka. Kita tengok Zamirka makan lah ni. Sedap. Kentang nak bakal letak olive oil sikit. Dan juga bawang. Bismillah. Wangi daun dil. Tengah-tengah ni ada tulang. Sedap. Kulit dia liat sikit. Kita ambilkan bawang. Rasa bawang manis-manis. So kita rasa bahagian ekor dia. Kulit dia liat sikit. So kita boleh makan bahagian ni sajalah. Bahagian pedut ni lagi sedap. Dia rasa macam lemak-lemak. Dia punya tekstur sebenarnya macam antara tekstur ayam dan ikan. So sepanjang ni memang dia isi. Dia lagi sedap kalau makan bersama bawang atau kentang. Flavor dia lagi banyak kat dia punya kulit. Cili kulit dia boleh makan dia. Kulit dia rasa macam flavor sate. Ni bahagian kepala dia kan, dengan sirip dia.